Lebih 3 juta rakyat Malaysia kini bekerja sendiri. Rekod tertinggi tahun lepas ya, Jun 2025. Ni di berita harian. Lebih 3 juta rakyat Malaysia kini berada di kategori bekerja sendiri, termasuk peniaga kecil, penjaja, pengendali kedai makanan, pekebun kecil, pekerja informal dan pekerja gig. Walaupun berita ni adalah tahun lepas, saya rasa masih relevan untuk tahun ini. Okey? Maybank Investment Bank, Maybank IB, nota penyelidikan berkata kategori rakyat Malaysia yang bekerja sendiri terus mencatat peningkatan sejak Januari 2021, iaitu seramai 2.39 juta orang kepada paras tertinggi baru iaitu 3.16 juta orang pada April 2025. Pertumbuhan segmen ini pada April 2025 adalah sebanyak 3.2%, maksudnya pertumbuhan segmen bekerja sendiri. Okey? Dari tahun ke tahun mengatasi pertumbuhan guna tenaga keseluruhan yang naik 2.8% tahun ke tahun pada bulan sama. Okey? Kadar pengangguran belia kekal tinggi pada paras 10.3% pada April 2023. Belia ni kalau tak silap saya golongan 30 tahun ke bawah lah. Jelaskan lebih lanjut mengenai situasi semasa sektor pekerjaan Malaysia, Maybank IB. Kadar pengangguran terus berkurang, jumlah pekerja yang diberhentikan kerja meningkat sebanyak 64.5% tahun ke tahun dan 29.7% bulan ke bulan kepada 6,391 orang pada April 2025. Kadar peratus orang yang diberhentikan kerja pada tahun lepas meningkat. Tahun ni masih ada syarikat yang akan berhentikan kerja. Kalau anda berada di media sosial, berada di Threads ke, berada di X ke, Facebook, mana-mana, anda akan nampak ya, ada kadang-kadang ada orang cari kerja sebab syarikat tutup, diberhentikan. Ekonomi pun dah tukar. Jadi besar kemungkinannya yang bekerja sendiri ni bukan dia nak bekerja sendiri, tapi dia tak ada pilihan. Okey? Peningkatan hampir 30% pemberian kerja pada April 2025 disebabkan penyusunan semula dan persetujuan semula perniagaan susulan perubahan keadaan pasaran. Selepas COVID dan sebelum COVID. Sebelum COVID banyak urusan yang dijalankan secara manual, terutamanya negara kita. Lepas COVID, syarikat-syarikat besar kan tiba-tiba tak boleh berurusan dan tak boleh terbang. Apa mereka buat? Mereka majukan sektor online. Sekarang komputer awan semua online, kerja dah boleh online. Tak perlu lagi hantar pekerja daripada satu negara A ke negara B, tak perlu. Jadi ada kurang keperluan begitu, buat apa simpan banyak-banyak pekerja kan? Mulalah struktur semula. Mungkin dan ada AI sekarang, satu program boleh gantikan beberapa pekerja. Ada yang gantikan 10 pekerja, satu program saja. Dan murah, kos pun murah. Struktur semula lah. Okay, ini yang berlaku sekarang, termasuk berasal tarif AS dan geopolitik. Tarif AS ni Amerika Syarikat tahun lepas, anda ingat apabila Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, mengenakan tarif kepada seluruh dunia. Memang kucar kacir lah. Sampai sekarang pun sama, kucar kacir juga. Susah nak jangka keadaan geopolitik bila-bila masa boleh berubah. Sebab tu syarikat pun kalau nak melabur pun akan fikir banyak, 2 kali. Tak ada perkara yang sudah pasti di dunia ni. Tak ada perkara yang pasti di dunia ni. Sebab sekarang benda dan perkara, event, situasi semua boleh berubah sekelip mata. Sebab jauh cepat. Sekarang dunia dah makin cepat. Kelembapan demand mengganggu rantai bekalan antarabangsa. Ini susulan COVID lah. Anda tutup 2 tahun kan PKP. Kita pun tutup PKP 2 tahun. Bila nak start balik bukan semua terus boleh plug and play macam USB kita, tak ada. Rantai bekalan yang diputus kena balik, lepas tu orang kena balik ke kilang, dan kita dah ubah kan. Ada yang kilang yang rasa syarikat yang nak maju ke depan
Dan daripada digital, dari segi pengurusan, mereka tak perlu banyak-banyak pekerja. Kilang tu pun dah tarik lah. Jadi ada sektor baru yang memerlukan tenaga pekerja. Sebab tu demand akan turun, bukan terus sampai ke sebelum COVID. Yang ni terutamanya boleh dilihat di sektor yang buat pembuatan. Pembuatan barang buat sebelum COVID nak jual kan, sekarang ni berlambak barang. Tapi tak ada orang nak beli. Susah lah, mula buang harga. Dan apabila buang harga, untung pun jatuh. Dan untung jatuh, macam mana nak bayar gaji? Berhentikan pekerja lah. Okay? Namun begitu, kadar pengangguran yang kekal rendah dan stabil sejalan dengan keadaan guna tenaga penuh serta penurunan dalam jumlah penganggur menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja yang diberhentikan telah berjaya mendapatkan pekerjaan baru atau telah keluar daripada tenaga buruh kerana tidak lagi aktif mencari pekerjaan. Of course, ini tidak merangkumi semua orang, Daripada kajian kita nampak secara menyeluruh saja. Tapi yang segelintir tu memang bukan sebab tak nak cari kerja, sebab tak ada orang nak ambil kerja. Mungkin kerana faktor usia atau faktor pengalaman tak kena dengan apa yang syarikat nak, atau yang kalau dah lanjut usia, gaji pun dah tinggi, komitmen pun dah tinggi, tiba-tiba kena buang. Ambillah pekerjaan baru, walaupun kena potong gaji, tapi demi kelangsungan hidup, ambil pekerjaan baru. Itu pun tak kira. Sebenarnya ada banyak kes yang kecil-kecil yang tak boleh kira. Satu kajian tak mungkin ambil kira semua ini. Okey? Berhentikan kerja dan pengangguran masih berlangsung pada dalam 2026. Malah dunia semakin lama makin cepat berubah. Memang akan dijangkakan yang industri yang tak boleh adaptasi atau industri yang lama akan tutup dan mengakibatkan lebih banyak pengangguran lah. Jadi sebab tu saya di sini kan, saya selalu berkata tentang bercakap tentang kemahiran. Dapatkan kemahiran atau skill yang relevan. Kita kena upgrade, dapatkan skill yang relevan untuk dunia moden. Okay? Tak ada perkara yang boleh tahan selama-lamanya. Kepada yang tengah cari kerja kat luar tu, saya harap anda dipermudahkan urusan. Saya sendiri, jujurnya saya pun ada cari kerja sebelum saya buat keputusan untuk jadi ejen hartanah sepenuh masa. Saya sambil buat hartanah, saya sambil kerja. Tapi tak ada orang yang nak gajikan saya, walaupun gaji yang saya minta tak seberapa. Dan macam ni kan, apa yang saya buat ialah saya buat keputusan untuk gaji diri sendiri dengan jadi ejen hartanah. Bukan saya nak, saya terpaksa. Okay? Kepada yang tengah cari kerja tu, fikirkanlah. Kadang-kadang kan satu jalan tu dah tutup, dia buka jalan lain. Tapi kadang-kadang kita terlalu nak kerja dan jalan tersebut, kita buta kepada pilihan lain. Okey, buka mata, buka minda, tenangkan fikiran dulu. Itu saja dari saya, Kenny dari Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.